Baik, di depan saya lagi satu model baru daripada Jetour yang dilancarkan di Malaysia Auto Show 2025, iaitu Jetour VT9. Okey, fakta menarik dia, model ni daripada segi penamaan brand tu sebenarnya dia ada isu. Dia ada isu. VT9 ni sebelum ni nama dia bukan VT9. Tapi ianya adalah X bintang-bintang plus. Kita tak nak sebut sebab nanti ada orang marah. Secara asasnya ini adalah 7-seater punya SUV. Boleh juga bersaing dengan Proton X90 dengan JQ-J8 yang bakal dilancarkan juga. Kalau tengok dia punya profil dia warna putih, body warna putih, dan dia punya sport rim dia warna hitam. Rim cap dia punya keliling dia warna merah yang memang nampak ganas sebenarnya. Dia macam seakan-akan macam Nissan X-Trail Impulse. Sikit sekali pandang lah. Tapi brand tayar tu dipakai brand Silent lah. Dan saya rasa mungkin akan ada orang akan tukar juga tayar daripada China ni kan. Ini adalah 235 19 inci. Kita pusing keliling, kita tengok. Okay, ini ada dia punya trim Jetour dekat dia punya fender depan dia. Okay. Ini secara asas je lah. Sekali pandang, walk around review, first look, Jetour VT9. Grill dia bapak besar dengan siap kemasan chrome lagi. Lampu pun memang lampu LED, dia punya projector dan ada sedikit. Inilah semua DRL. Okey. Kita pusing-pusing lagi. Kita tengok bahagian dalam. Disebabkan bising, kita tak nak copyright. Jadi tutup. Jadi inilah pemandangan daripada driver. Kalau tengok ini control pun bukan kat ni. Dah macam Mercedes dah. Siap ada memori ni 123M lagi. Jadi inilah dia Jetour VT9, dia punya dashboard dan juga driving setting semualah. Yang ni sama macam di Jetour Dashing, ada macam cooling punya ni untuk menyejukkan air. Dia tarik daripada aircon juga asasnya tu. Yang ni pun dia punya skrin bersambung, sama juga macam Jetour Dashing. Dia punya interior pun sama. Kalau anda beli Jetour Dashing ataupun VT9 ni, anda akan dapat interior yang sama, sebiji semua. Ini dia punya sound system dia. Sound system dia macam nak meniru Burmester. Ini pun semua dia copy daripada Mercedes juga ni. Sikit dia punya ni kan. Mungkin kalau anda bercita-cita nak membeli Mercedes tapi disebabkan harga dia yang terlalu mahal, mungkin tapi still nak dapatkan dia punya feel Mercedes bolehlah Jetour VT9 ni. Yang ni cuma dia ada tambahan sedikit lah. Dia punya control ni, yang ni dia punya blinds dia, lampu. Ni lampu, rasanya untuk lampu pintu kan. Pintu ni. Okey. Macam biasa. Nak simpan ni. Ni pun sama juga macam dashing. Dia fancy sikit lampu dia. Ni cermin ni jenis ni suka juga. Tapi itulah, dia punya power pun semua sama. VT9 dengan dashing, dia punya daripada segi performance tu 150 lebih je horsepower. Tapi okey lah, untuk kegunaan harian memang tak ada masalah langsung untuk pakai. Kita tak try lagi dia punya penjematan minyak macam mana, sebab kereta ni baru saja dilancarkan. Kita tengok pada bahagian belakang pula. Okey, satu benda menarik, kalau kita buka, seat ni akan auto adjust. Ni ada sedikit tambahan daripada dashing tu. Kita buka, ada lampu ni. Okey. Itulah. Kalau tutup, dia akan adjust balik ke setting yang asal kita mula-mula tu. Okey, ni bahagian belakang dia. Ini adalah seat kedua, row tengah, dan di belakang tu ada ni seat belakang. Dia bukan 7-seater sebenarnya, dia lebih kepada 5+2. Sebabnya kereta ni dia macam lebih cenderung kepada 5-seater SUV. Tapi macam boleh kalau nak tambah 7-seater. Mungkin
Seat belakang ni kalau nak duduk dalam masa yang sekejap-sekejap perjalanan tak ada masalah. Kalau macam duduk lama, saya rasa dia tak apa nak selesa sangat lah. Sebab itu dia berkatakan 5+2. Ini dia punya ini manual lah, manual adjustment. Jadinya memang individual jugalah. Individual ke? Bukan. Dia dua ni dia adjust sekali, yang ni satu je yang dia boleh adjust individually lah. Belakang ni pun ada aircon vent, storage dan storage lagi. Cuma tak ada aircon control lah kat belakang ni kan. B-pillar pun tak ada. Jadi inilah dia Jetour VT9 pandangan dashboard depan daripada penumpang belakang. Ini pun ada storage cup holder, yang mana saya rasa ini kalau muat 1.5 liter punya air mineral tu memang tak ada masalah pun. Okey. Jadi kita buat rumusan kat luar, tapi sekejap je. Okey, ni lagi satu warna daripada putih tadi. Ini adalah warna macam grey sikit. Kalau nampak macam rugged dan sporty sikit, ini anda boleh pilih warna dia lah. Dan kalau kotor pun memang tak ada isu lah. Kalau warna putih mungkin akan nampak isu sedikit kalau daripada segi kotoran ya. Dia putih dengan hitam lah tu. Salah satu isu yang memang common lah. Jadi itu sahaja kita punya walk around review untuk Jetour VT9. Jangan lupa untuk bantu saya like, comment, share dan subscribe. Kalau anda nak memberikan sumbangan melalui super thanks di YouTube, boleh sumbangkan di bawah. Dan kita akan berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.